cerita tak apa, mana naik nafsu. Naik nafsu. Kalau tak mai kan bahasa gerai kan ada. Tak boleh lah, tak boleh. Kalau mengikut dia. Tapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Daud Zahiri dan ramai lagi orang, tak batal. Ada nafsu, kata nak nafsu ke payah tu, nak tentu tu. Tak batal. Lelaki menyentuh perempuan, ke perempuan menyentuh lelaki, kau tak batal. Mati dah, kau hidup lagi kau, tak batal. Semua tak batal. Ke situ. Bila tak batal saat ni, bolehlah gosok, tak apa. Gitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak boleh, batal. Ni mazhab yang kita sebut saat ni. Orang-orang saat ni, demo ni tak batal. Bermakna boleh tolong lah. Siapa ke peringkat tu? Untuk menyempurnakan isbagul wudu, menyempurnakan wudu ni termasuklah gosok tu. Gosok tu termasuk dalam menyempurnakan wudu. Tak gosok tu tak kurang, sah pun. Orang yang kata sah tu pun dia kata kurang juga. Baru sempurna apabila gosok. Nak gosok tu orang lain. Katakan kalau sama lelaki tak apa dah, tak timbul masalah dah. Kalau satu pihak perempuan, satu pihak lelaki. Kalau lagu tu, kalau kita ikut hak ni payah. Mana kena cuak, tak boleh sentuh, tak boleh sentuh. Kalau salah nak ubah, tidak sengaja dah, apa kan? Batal semua. Batal juga. Sengaja kau tidak sengaja, kau asas sentuh saja, batal. Kalau salah hak sakit saat ni, uzur saat ni, ambil asmaya dia nak ubah, dia pegang, kena tidak berlapis, batal selalu asmaya. Itu di satu pihak. Tapi di satu pihak lagi tak boleh, tak ada jadi masalah. Mana senang lah di sini. Kalau ramai ni hak berlaku lagu ni yang kita sebut ni, sakit mana tak ada orang lain dah yang boleh mengambil air sembahyang untuk dia, kecuali bini dia atau suami dia. Bini tu nak gosok lagu mana, tak boleh gosok. Lepas tu susah pula nak akad, nak pegang pula tu, susah nak pergi ke tempat nak sembahyang tu. Rohok tu bukan masalah ambil air sembahyang saja. Lepas tu nak eret, nak pergi nak akad dia. Maknanya kalau mengikut mazhab kata tak boleh tu, dia kena berlapik juga benar. Kena selimut lah kira-kira ni. Payah. Tapi kalau hak ni tak ada apa. Tak ada susah. Pegang piping kau, papah kau, nak kena mana-mana tak apa. Tak batal air sembahyang. Dan tak ada kurang gapo pun bagi mereka lah. Tak ada kurang. Bukan setakat tak batal saja, tak ada kurang gapo pun. Itu termasuk dalam dapat pertolongan orang lain dalam mengambil air sembahyang. Boleh. Imam Bukhari nak ayatnya boleh, sini ni nak ayat boleh. Tetapi hak dalam hadis ni adalah, iaitu Usamah, contoh hak dia mari sini, ada sini ya contoh kan, kemungkinan tadi tolong orang nak ambil air sembahyang ni ada 3. Hak dalam hadis ni ada je. Hak lagi tu Imam Bukhari kias, ijtihad dia. Begitu juga ulama-ulama lain pun ijtihad juga. Cuma dalam riwayat-riwayat yang lain ada juga pergi ambil air buat mari kepada Nabi. Maknanya ada jugalah waktu tu, bukan cuak saja. Tetapi tolong gosok ini tak ada. Tolong gosok tak ada. Nabi gosok sendiri. Nabi SAW gosok sendiri. Hak ni pun cerita ni, hak yang pertama hadis Usamah, yang kedua Mughirah bin Syu'bah, kedua-duanya curah air, Nabi SAW ambil air sembahyang. Imam Bukhari nak cerita kalau benda ni tak boleh, kalau benda ni tak molek, jadi menjejaskan air sembahyang tu, jadi kurang kau pahala, Nabi tak akan buat. Tu kaedahnya Nabi kita ni. Ulama-ulama kaji, fikir, tengok, dia tak akan buat kalau benda tu kau jadi kurang pahala, dia tak akan buat. Ulama-ulama kata hak Nabi ni dia buat paling tinggi, hak teruk, iaitu khilaful aula. Hak khilaful aula macam kita kata tadi. Orang lain tu lucu kan, ulama kata khilaful aula tu. Ulama-ulama kata kalau Nabi paling tinggi, khilaful aula hak dia buat. Tapi bagi dia haruslah, untuk nak rakyat kat orang boleh. Kepada orang lain memang khilaful aula. Tapi kepada Nabi yang buat tu, sebab nak tunjuk kepada orang bahawa boleh,
dia tidak jadi khilaful aula untuk dia, jadi harus. Tapi benda setara tu, dengan sebab itu macam kencing sambil berdiri ke apa, Nabi ada buat. Benda tu nak kata haram, sama sekali tak boleh. Sebab kalau benda haram, Nabi tak akan buat sekali pun. Kalau dia buat, apa lagi beberapa kali, tentu tidak haram. Dia termasuk dalam makruh ke, khilaful aula ke. Kebanyakan ulama mengatakan khilaful aula paling tinggi. Tapi dia buat tidak jadi khilaful aula juga. Jadi harus kepada dia, sebab nak tunjuk kat orang. Kepada orang lain hak kata khilaful aula ataupun makruh, kepada dia tidak. Bagi hak kata makruh ataupun khilaful aula lah, bagi hak tak kata makruh khilaful aula, tak ada masalah lah kepada dia. Akhirnya kita akan jumpa juga masalah kencing sambil berdiri ni. Kita akan jumpa apa pendapat Bukhari dalam masalah tu. Itu kita akan jumpa, ada bab dia khusus. Di sini pun dalam risalah kita ni ada, dalam risalah kita apa ni, pada muka surat belakang dah 181 dia. Apa ni, 180 saja. Babul qaul qa'iman wa qa'idan, kencing sambil berdiri dan duduk. Dia ada lah tu, dia bahas lah tu situ. Ada lah tu kaedah dia. Gitulah masalah apa ni, orang lain tolong kita dalam mengambil air semaya. Boleh belaka. Imam Bukhari nak ayat boleh belaka, tapi semaya tak boleh. Semaya tak boleh orang lain nak tolong kita. Nak tu kita semaya 2 rakaat, dia tambah lagi 2 rakaat untuk kita, tak boleh. Ataupun perbuatan dia kita niat saja, tak boleh. Macam ni wuduk tak apa, kita niat. Semua orang lain belakang gosok, curah air, orang lain belakang. Boleh. Tapi kalau semaya tak boleh. La yusalli ahadun an ahadin. Satu-satu orang tu dia tak boleh semaya untuk orang lain, bagi pihak orang lain. Sepenuhnya ke, separuhnya ke, lagu mana pun tak boleh. Semaya fardu ke, semaya sunat ke, semaya gapo ke, tak boleh. Tak boleh. Tapi air semaya Imam Bukhari nak ayat tak apa, orang lain tolong boleh. Supaya zakat, supaya banyak lagi perkara yang lain, kurban, orang lain tolong kita, wakil boleh. Ibadat juga tu. Orang lain tolong kita, tolong sembelih kau kita, tolong lapor kau kita, binatang kurban, itu boleh. Ibadat juga. Maknanya dia nak ayat sini, ada ibadat boleh orang lain tolong kita, ataupun kita minta tolong orang, ada hak tak boleh. Hak tu kita kena ngajilah. Gitu. Itu masalah yang pertama, hak semasa lah, kita kata hak berlaku di kalangan orang ramai. Jadi bolehkah kita nak pilih hak ni, pendapat ni? Dah kita ngaji dah, boleh lah. Kita ngaji dah. Kalau tak boleh apa faedah ayat? Ulama-ulama tulis buat apa dia? Lepas tu saya ni pun ayat diserap tekak-tekak. Apa tak boleh dah. Ada dalil cukup. Dalilnya cukup. Ni. Boleh. Ulama-ulama berbahas dalam kitab mazhab mana pun dia kata boleh berlaku. Ni boleh. Satu lagi, dapat pertolongan orang lain ni tidak semesti orang. Ini masalah semasa juga. Zaman dulu kan, orang ambil air dia cuah air. Cuah bekas gitu. Orang lain cuah, kau kita sendiri ke cuah? Ni dak pakai paip. Paip pula automatik tu dah. Hola tangan saja. Itu pun termasuk tolong juga. Boleh ke tidak? Jadi kurang ke tidak wuduk kita? Pahala. Dengan sebab kita ambil, tak ada susah tu kita kata. Tak ada kurang. Supaya tolong. Nak lebih tak lebihnya atas isbagul wuduk dari sudut lain. Dari sudut perata molek dan gosok. Itu bukan dengan sebab air tu siapa dia awak mari, siapa dia awak tubik. Tak cara hak tu. Isbagul wuduk ni bukan duduk pada hak tu. Orang lain curah kau siapa dak, bukan duduk situ. Pada perbuatan kita tu ataupun cara wuduk kita tu lagu mana. Kita gosok kau tidak misalnya. Kalau kita gosok, walaupun orang lain daripada paip kau gapo kau boleh. Gitu. Maknanya kita tidak kata kena buat supaya Nabi dulu betul-betul ambil bekas air curah. Tak mesti laku.